Salam semua. Video kali ini saya ingin berkongsi dengan cikgu semua cara untuk mendapatkan semua maklumat yang berkaitan dengan murid cikgu secara keseluruhannya. Berkaitan dengan nama, nama penjaga, alamat, gaji dan sebagainya. Langkah pertama, login akaun iDemi Cikgu, klik aplikasi, klik pengurusan institusi, pastikan peranan cikgu ialah pengesah institusi. Klik kurikulum, klik pengurusan kelas, klik pengurusan data institusi, klik keseluruhan murid, klik ya. Tunggu sehingga muat turun fail selesai. Setelah selesai, cikgu boleh buka fail format Excel tersebut. Cikgu boleh semak maklumat keseluruhan murid akan dipaparkan jika sekiranya ibu bapa murid telah membuat kemaskini maklumat anak mereka. Sekian perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.